Kita dah sebut para sahabat ditarbiyah untuk apa? Untuk jadi jundi, untuk boleh bawa dakwah kepada sahabat. Ni kita semua dah establish kan. Maknanya sebab tu tarbiyah dia bukan calang-calang sebab mereka ditarbiyah untuk jadi jundi. Now, siapa yang pernah dengar tahapan-tahapan ni? Ni singkat ni saya Google lah ni. Maratib amal pernah dengar? Maratib amal. Tingkatan amal. Pernah dengar ke tak? Tak pernah. Yang lain? Oh, dengar kat mana? Perkataan mana? Ada orang sebut ke? Okey. Now kat sini kita dah, ini antara apa yang Hassan al-Banna gagaskan Dia ada gagasan yang besar. Dan maratib amal boleh faham Maratib amal maksudnya step amal lah kalau kita kata mudah So yang tu okey. Ini orang letak keyword IM tu boleh agak mula individu muslim. BM Baitul Muslim. Baitul Muslim faham ke? Okey. Nombor 3 tu mujtama' muslim ataupun masyarakat lah. Nombor 4 islah hukumah, faham? Islah hukumah. Mengislah negara lah basically. Lepas tu kat situ DI tu daulah Islam. Lepas tu kat situ rasanya dia khalifah kot, khalifah Islam, Ustaziatul Alam. Ustaziatul Alam pernah dengar? Tak pernah dengar. Tu word yang Hassan al-Banna guna sebenarnya. Stage amal yang paling last menjadi ustaz kepada sekalian alam. Meaning satu alam ikut cara yang kita ajar. Ustaz faham? Ustaz tu guru lah, menjadi guru kepada sekalian alam. Yang tu yang kita bincang semalam, tamadun tu kan penting begitu. Bila once kita capai tamadun, orang akan belajar dengan kita, oh macam ni ke cara nak buat benda kan. So walaupun dia tak official Muslim, dia akan ikut cara Muslim. Itu level atas So stages ni, okey macam mana kena ikut stages ni. Kalau kita cakap individu Muslim, keluarga Muslim, masyarakat Muslim, membagi sistem negara, kalau kata tu empire apa semua tu lah, dia dah gabungan negara Islam dan sampai ke menjadi tamadun yang mengajar sekalian alam